kita trust by God dan kita kena percayalah ini semua dah dia uji. So kita kena kuat untuk melalui ini. Nak ke tak nak, kita kena be strong. Life must go on. Kakak pun ibu tunggal, kakak ada seorang anak. Penantan tu memang kita semua hadapi, tapi kita kena fikir satulah dalam hidup ni, sebab kakak hanya pandang dia nak hidup. Susah apabila waktu kita bercerai lah, di mana kita masih ada anak kecil. So itu memang kehidupan yang sangat-sangat berat. Yang penting hari raya kita sambut dengan sederhana. Apabila adik-beradik berkumpul, perasaan tu akan hilang, kekurangan, kekosongan tu akan hilang. It makes a lot of success. Maybe you can get rich one day, help your mom. Selamat Hari Raya Aidilfitri.